Okay, what's up guys, saya nak buat korang tengok collection T90 Spain. Ni jersey template Nike dan saya tukarkan kepada jersey Spain. Video saya agak FYP dan saya dapat banyak order daripada video tersebut. Ini adalah antara jersey daripada customer yang sempat saya buat video. Dan first adalah penjaring gol kemenangan Ferran Torres. Ni ada orang request buat match details dan tambah 2 bintang. 2 bintang melambangkan mereka menang 2010 dan 2026. Ada 2-3 helai jugalah. Ni ada request patch final lagi. Kemudian ada complete footballer. Ni Rodrigo yang menang Ballon d'Or dan pemain terbaik di Piala Dunia 2026. Ada dalam 2-3 orang jugalah buat Rodri ni. Next ada order paling rare yang dia buat Williams Jr. Ni adalah assist kepada penjaring kemenangan Ferran Torres. Dia seorang je lah buat Nico Williams ni dengan 2 bintang. Mungkin backstory dia agak menarik sebab dia adalah anak pelarian. Next ada pemain yang menghancurkan impian Cristiano Ronaldo, Mikel Merino. Yang ni banyak order, maybe dia datang daripada fans Arsenal kot. Sebab Mikel Merino ni datang daripada Arsenal. Kalau dulu ada Cesc Fabregas pada tahun 2010. Dan paling best ada juga yang buat legenda pada tahun 2010 iaitu Sergio Ramos. Siap match detail pada tahun 2010 lagi tu. Ni Holland lawan versus Spain, Johannesburg di South Africa. Ni benda yang saya tak expect lah sebab saya ingatkan orang akan buat Fernando Torres, Iniesta ataupun Xavi. Tapi Sergio Ramos guys, 2 bintang lagi. And finally, pemain yang paling famous orang buat untuk jersey T90 ni adalah Lamine Yamal. Ini adalah pemain muda yang dimandikan oleh Lionel Messi dan dia menang pula tu. Nama Lamine Yamal ni agak laku lah, kat sini ada 5-6 helai. Tapi sebelum final, nama ni yang paling banyak orang request. Tapi ada satu customer ni buat complete patch. Saya ada match details, patch final dan debut. Memang complete set. Tapi sebenarnya saya tak buat Spain sahaja, saya juga buat Argentina. Tapi Argentina dia hanya ada Lionel Messi sahaja. Tak macam Spain, berbanyak-banyak nama yang saya dapat. Ni complete set, patch final, golden boot dan legacy. Selain Spain dan Argentina, banyak juga jersey yang lain saya buat. Macam ni France Mbappe, ada Zinedine Zidane. Yang Maghribi ni saya buat Marouane Chamakh. Dan yang paling best, yang paling saya suka adalah jersey Jepun yang buat untuk 2006 Hidetoshi Nakata. Memang kena colorway dia. So terima kasih kepada semua yang order. Memang awesome korang punya support. So siapa yang nak jersey ni boleh komen nak, stok makin sikit. Dan jangan lupa follow akaun Gold Liga, okay? Thank you guys.